kita bagi tepukan paling kuat untuk anda semua. Jangan terkejutlah, customer paling dekat Washington, California, Texas, itu dah jadi normal. Siapa yang pernah menjual ke luar negara? Cuba kat tangan sikit. So apa yang you kena ada ni untuk you sustain jual dekat eBay ni, tak kira you baru ke, you lama ke, so kita nak masuk market US, kita kena tahu cara nak buka warehouse online saja. Juru audit, account access, penulis buku, Kami kena. fotografer, videografer. Kita orang ada kedai makan yang tofu. Kalau di Malaysia boleh jual RM15, di overseas boleh sampai RM60. Kan margin dia terlampau tinggi dan market dia lebih luas. Dia work from home. Maksudnya saya boleh buat daripada rumah. saya rasa macam eBay ni memang jiwa saya, yes. Memang dunia saya, memang saya rasa best. Yelah, kita tak ada ilmu, kita tak boleh buat apa-apa. Kita memang kena ada ilmu. Dia macam ni, kalau kita nak berjaya, kita kena berkawan dengan orang yang berjaya. Boleh face to face, saya boleh tahu sendiri, saya boleh dengar. Dan excited tu nak buka tu memang ada lah. Cara penyampaian tu tak membuatkan kita bosan tengok lah. Diselang-selikan dengan mungkin dia ada buat macam jokes kan. Audience tu mudah nak dapat, mudah nak pick up. Dengan step yang Dr. Zul dah sediakan ni, insyaAllah semua orang akan boleh ikut. Kalau Dr. Zul punya cara ni, yang 5 step, 5 chapter tu dah memang tersusun. Datang belajar boleh terus buat. Buat bisnes dekat mana? Jaya eBay.